Binasa Islam ni muslimin muslimat, ada 4 perkara yang membinasakan Islam. 4 perkara yang membinasakan Islam. Balik rojok kitab Rukun ni, Amal Royak ni, supaya orang di luar sana pun boleh tengok. Yang pertama perkara yang membinasakan Islam, mu melakukan sesuatu, laku kerjaan yang mu tak tahu. Lepas tu baru mu nak claim, moga kita tidak tu email ke, moga kita tidak tu guru ke, moga kita tidak ngaji sekolah harap ke, moga kita tidak. Apa mu tak segi ngaji? Bapa mu tak segi nada kita? Bapa mu tak segi dengan orang ngajar? Sedangkan ngaji ni daripada ayunnya sampai lihat. Hari ni masjid yang terkata masjid, dia tak malah ada pengajian. Pamu nak claim pasal mu kata mu tak tahu. Terutama sekali berkaitan dengan akidah. Berapa ramai orang punuh. Yang kedua, membinasakan Islam, mu tahu tapi mu tak buat. Benda-benda fardu, semaya, mu tahu tak semaya tu tak boleh. Tapi apa mu buat? Benda-benda fardu mu tahu tapi mu buat. Punuh Islam. Dan yang ketiga, hak mu nak sampaikan muslim muslimat, mu tak saya belajar dengan orang alim, binasa Islam. Sebab itulah konsep amal ma'ruf nahi mungkar, waktu amal ma'ruf orang tak ada satu salah. Tetapi oleh kerana Nabi Muhammad SAW nahi mungkar di Makkatul Mukarramah lah yang menyebabkan orang-orang Mekah jadi marah. Kerana nahi mungkar. Kalau amal ma'ruf tak ada satu. Mengajar pada kita lagu tu keadaan. Daripada masyarakat berada dalam keadaan lagu mana sebelum tu. Nabi nak pergi betul, terutama sekali berkaitan dengan akidah, pegangnya. Bila lagu tu Nabi sentuh, itulah mula melonjak, mula marah. Belum pada tu tak ada satu. Relaxku ya. Jangan sentuh minum arak. Jangan sentuh judi. Jangan sentuh harga ni. Pun bila sentuh, siap lah mu. Tak kuliah lah mu. Orang tak jepuk lah mu. Orang tak minat lah mu. Tapi pun bila royak benda-benda ni, tak ada satu. Sebab itu orang tidak minat belajar Quran. Dengar kuliah ramai-ramai lagu ni, siapa kemoh 4-5 naik botil luar, kita boleh buat. Pasal mari dengar ya. Tapi bila pun malam ngaji Quran, tinggal hak je panggil tok guru, pahak tak boleh nak lari 2-3 orang. Pahak lain pakat turun belakang. Apa? Bila ngaji Quran, kena baca. Bila kena baca, kena tegur. Bila kena tegur, nampak tak pandai. Bila nampak tak pandai, rasa malu. Gitu benda. Dengar ceramah lagu ni, tak ada satu. Relax. Pung ambil tiang, ambil dinding, gomo lah Ustaz. Dah orang jemput demo. Nak begitu. Esok tak di lagi dah nak begitu. Kalau semaya dah ni. Tak ada satu dah cakap. Pas bulan depan panggil pula penceramah lain. Ramai ke? Kita main dengar pula. Pas kita buat ni. Sedap hak bulan lepas. Bulan ni tawar tak lama ni. Tak nyakut kawan nak yang begitu. Kawan nak klik dah tapi menggodok depan, nak tobik takut orang nampak kan begitu. Mak begitu. Kawan tak apa nak mari dah nanya, kau tahu dah lah kakak ni nak gitu. Tapi bini kawan dia minat telacuk kau ustaz ni. Dia minat berceloh mana tak tahu. Oh kawan lagi. Kalau camu. Tapi kalaulah kuliah, kalaulah ngajar Quran, boleh bayar. Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkanlah amalan-amalan gapo dia yang kita sebelum pada ni dan kita sekarang ni duduk setara mana. Baru pandai dengan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, bagi ruang dan peluang untuk melakukan yang terbaik. Tuan-tuan ingat tak ada seorang pemimpin besar negara kita telah kembali ke rahmatullah. Satu masa dulu dia kata dia, kejayaan, kegemilangan,
Bagai apa dia lagi? Kejayaan dia kau naik. Kita duduk setara mana kita? Kejayaan, kecemerlangan, kegemilangan. Takut kita ni kejayaan pun tak sampai lagi. Qad aflahal mu'minuna alladhina idza fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya dunia akhirat, Allah Ta'ala kata, orang yang bila berkaitan dengan sembahyang, dia memberi tumpuan, khasyi'un, konsentrasi, meletakkan sembahyang itu prioriti, keutamaan dalam hidup dia. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tanda orang yang berjaya dunia akhirat, dia tak ada benda yang duduk saja. Anil lagwi, benda yang lara, benda yang buat masa-masa kosong saja. Duduk kedai sampai 2 jam, 3 jam. Tengok panah. Quran tak habis 1 juzuk pun sehari. Amal royak dalam kuliah-kuliah hamba. Dengan umur supaya kita ni muslim-muslimat, sepatutnya sebulan sekali khatam. Sehari sejuzuk. 1 juzuk 10 lah. Juzuk 10 lah. 24 jam. Kira ambil ke mana-mana. Bagi kira, Dr. Ahmad Dasuki kata, saat yang paling menenangkan jiwa baca Quran ialah sebelum subuh. Saat yang paling menenangkan jiwa seseorang itu baca Quran iaitu sebelum subuh. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sikit sangat ya orang yang bangun dini hari baca Quran. Itulah saat yang paling menenangkan, dia kata. Patut omong supaya kita ni begitu. Tapi banyak buang masa kita. Jak daripada celak mata. Lepas tu kita kata, tahu sekat pecen ni tak ada orang awak ke satu. Pun tak ada kerja. Kita nampak. Kerja yang kita nampak. Sedangkan, pun bila kita pecen, inilah kita boleh buat penumpuan terhadap nak ngaji, nak pergi ada kitab dan sebagainya. Sehingga ada masjid, lepas sembahyang zuhur, ada ngaji kitab. Untuk orang-orang pecen. Orang-orang yang ada masa, dia buka kitab untuk ngaji. Pasal waktu maghrib mungkin sikat sangat, dia buat lepas zuhur. Ramai lah nak. Lepas tu ramai lagi yang ambil inisiatif pergi duduk pondok, jumpa hari Jumaat, padahal dia duduk kapal lain. Mari tanya-tanya orang duduk pondok tu, pasal nak bagi tumpuan, nak nuntut ilmu dan sebagainya. Pasal masa kerja hari tu Ustaz, kita habis masa dengan gitu dah bagai-bagai lagi. Patutnya kita mikir hati. Bapa gitu tuan-tuan, sebagai akhirnya untuk malam ni, dalam kitab perukunan muka surat 4 ada 3. Pertama dia kata tanda Islam. Yang kedua syarat Islam. Dan yang ketiga binasa Islam. Binasa Islam ni muslimin muslimat, ada 4 perkara yang membinasakan Islam. 4 perkara yang membinasakan Islam. Balik rojok kitab perukun ni, amal royak ni, supaya orang di luar sana pun boleh tengok. Yang pertama perkara yang membinasakan Islam, mu melakukan sesuatu, laku kerjaan yang mu tak tahu. Lepas tu baru mu nak claim, moga kita tidak email kan, moga kita tidak tok guru kan, moga kita tidak ngaji sekolah harap kan, moga kita tidak. Apa mu tak segi ngaji? Bapa mu tak segi nada kita? Bapa mu tak segi dengan orang ngajar?
Sedangkan mengaji ni daripada ayunnya sampai lihat. Hari ni masjid Jawatan Ketua Masjid dia tak malam ada pengajian. Pamu nak claim pasal kata tak tahu. Terutama sekali berkaitan dengan akidah. Berapa ramai orang punuh. Yang kedua, membinasakan Islam, mu tahu tapi mu tak buat. Benda-benda fardu, semaya, mu tahu tak semaya tu tak boleh. Tapi apa mu buat? Benda-benda fardu mu tahu tapi mu buat. Punuh Islam ni. Dan yang ketiga, hak mu nak sampaikan muslimin muslimat, mu tak saya belajar dengan orang alim, binasa Islam. Tak saya belajar dengan orang alim. Hari ni bukan setakat tak saya belajar, kita hina orang alim, labelkan dengan nama label-label yang tidak sepatutnya. Apa? Pasal kita tak berlagu angin kita. Sekali lagi amat ulangi, andainya kalau orang tu orang alim sungguh di sisi Allah, alim sungguh di sisi Allah, nyanyo kita nak ayat weh, nyanyo kita, al ulama warisatul anbiya. Beringat kita ni nak ayat weh, izahan dengan ifak pun tukar taki nak pertikaikan ulama-ulama, orang-orang alim yang sampai malam semaya tahajud. Siapa dia kita? Binasa Islam tak saya belajar dengan orang alim. Dengan ceramah ramai. Serupa malam ni yang selalu ambil royak. Ceramah lagu ni dia lebih kepada memotivasikan, brainstorming. Hak mau boleh ilmu, hak ngaji lepas maghrib, kuliah maghrib, minggu ni Tok Guru mari buka selas sebagi. Duk taduh. Pung sambung minggu depan. Taduh. Orang tambah minggu depan. Haning hang boleh ilmu. Tapi berapa kerak tunggu. Sembahyang maghrib 3:30 4:00. Pung bila Tok Guru buka kitab, papa start motosikal ke kedai. Iso ramai pula sembahyang sampai 5 nasa. Pandai benar ke kita? Lepas tu bila orang kata benda tu salah, oh kau tu salah, kau ni salah, kena ikut kitab paruk apa ni benda ngaji tak sih. Sebab itulah Kelantan FM bubuh kau ni tuan-tuan, mari dengar orang ngajar tiap-tiap hari lepas zuhur, cari pendekatan lagu mana nak suruh biar orang dengar dah boleh ilmu semacam. Kalau di Terengganu, ambo dipahamkan Terengganu FM ada ngaji kitab secara live, yang buka kitab di masjid Kuala Terengganu. Ambo pernah dijemput untuk ceramah live. Malam tu selalu boleh dengar dalam Terengganu FM. Kalau ada Tok Guru yang ngaji kitab pula, dia tak malam tengok mana ada live. Pasal nak keluar daripada kompon saat itulah, takut mu binasa Islam. Kerana mu tak say ngaji, tak say belajar dengan orang alim, dengan kuliah tak say ceramah minat siapa keluar jam jalan brainstorming untuk naik syekh ya. Pung subuh tak ada orang juga. Pasal mu tak ada ilmu, mu tak boleh nak bandingkan. Bila mu tak ada ilmu, maka sebab itulah imanmu tidak akan bertambah. Imanmu tak akan bertambah bila mu tak ada ilmu. Pasal jelujur dia muslimin muslimat, buah iman ialah ilmu, buah ilmu ialah amal, buah amal ialah akhlak. Bagaimana mu nak berubah perangamu kalau amal ibadatmu tak seberapa? Bagaimana mu nak beramal ibadat kalau mu ilmu tak seberapa? Bagaimana ilmu mu nak bertambah kerana imanmu tidak hebat? Sebab itu orang yang menuntut ilmu adalah orang yang imannya hebat. Dan yang keempat perkara yang membinasakan Islam muslimin muslimat, kita mencela orang yang melakukan kebajikan dan mengharuskannya. Hak ni minta maaf lah tuan-tuan, kakak ni main-main ya. Bila orang nak buat kebajikan, nak buat baik, nak buat sebut, nak buat gotu, nak buat goni tentang Islam, gapo gini kita caci.
kita celuh, kita leburkan dengan nama-nama.